Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari laman Facebook Rafizi Ramli. Surat tunjuk sebab dan tafsiran politik. Adakah Rafizi benar-benar keluar parti? Persoalan pertama, adakah kenyataan ini satu helah undang-undang untuk mengelak pengosongan kerusi? Persoalan kedua, adakah ini tanda retakan serius dalam Parti Keadilan Rakyat menjelang pilihan raya umum ke-16? Dan persoalan ketiga, siapa sebenarnya yang lebih berisiko dalam percaturan ini, Rafizi atau kepimpinan parti? Pendengar sekalian, isu ini bukan isu kecil. Ia melibatkan seorang tokoh yang sudah hampir 3 dekad bersama parti, seorang figura yang sinonim dengan pendedahan skandal dan strategi pilihan raya. Nama itu ialah Rafizi Ramli. Beliau mengumumkan bahawa beliau telah menjawab surat tunjuk sebab yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong Parti Keadilan Rakyat. Isunya mudah tetapi implikasinya besar. Parti menafsirkan kenyataan beliau bahawa beliau bercadang bertanding di Parlimen Pandan dalam pilihan raya umum ke-16 tetapi bukan atas tiket parti sebagai satu bentuk pengisytiharan keluar parti. Jika ditafsir begitu, maka di bawah Akta Anti Lompat Parti, ia boleh membawa kepada pengosongan kerusi Parlimen Pandan. Tetapi Rafizi menjawab dengan tegas. Beliau menyatakan bahawa beliau akan kekal sebagai anggota parti dan berkhidmat sebagai ahli Parlimen Pandan sehingga Parlimen dibubarkan. Selepas pembubaran, beliau berhak membuat perancangan sendiri kerana ketika itu beliau tidak lagi terikat dengan peruntukan pertukaran parti di tengah penggal. Di sini letaknya permainan tafsiran. Undang-undang anti lompat parti diwujudkan untuk menghalang ahli parlimen menukar parti ketika penggal masih berjalan. Ia bukan menghalang seseorang daripada membuat keputusan politik selepas parlimen dibubarkan. Itu ruang demokrasi. Jadi, secara teknikal, hujah Rafizi ada asasnya. Tetapi persoalannya bukan sekadar teknikal. Ia persoalan persepsi dan mesej politik. Bila seorang pemimpin kanan menyebut bahawa beliau akan bertanding bukan atas tiket parti sendiri, mesej yang sampai kepada akar umbi ialah krisis kepercayaan. Dan bila parti pula memilih untuk mengeluarkan surat tunjuk sebab, mesej balasnya ialah disiplin parti lebih utama daripada simbolik individu. Di sinilah ketegangan bermula. Kita kena faham konteks lebih besar. Parti Keadilan Rakyat hari ini dipimpin oleh Anwar Ibrahim yang juga Perdana Menteri. Parti berada dalam kerajaan. Dalam situasi begini, kestabilan imej amat penting. Sebarang isyarat perpecahan boleh memberi ruang kepada lawan politik untuk menyerang. Namun pada masa sama, Rafizi bukan ahli biasa. Beliau arkitek banyak strategi pilihan raya sebelum ini. Beliau antara tokoh yang membantu mengangkat parti ke Putrajaya. Apabila tokoh seperti ini memberi bayangan bertanding bebas atau atas platform lain selepas pembubaran parlimen, ia memberi gambaran bahawa ada sesuatu yang tidak kena di dalam parti. Persoalan besar sekarang ialah adakah ini strategi tekanan atau langkah keluar secara terhormat? Rafizi memilih bahasa yang sangat spesifik dalam jawapannya. Beliau tidak mengatakan keluar parti sekarang. Beliau tidak meletak jawatan. Beliau hanya menegaskan haknya selepas parlimen dibubarkan. Ini menunjukkan beliau berhati-hati. Beliau sedar implikasi undang-undang. Beliau juga sedar implikasi politik. Tetapi, kita juga tidak boleh menafikan bahawa kenyataan awal beliau membuka ruang tafsiran. Dan dalam politik, tafsiran lebih berbahaya daripada fakta. Kalau kita lihat dari sudut strategi, ada 3 kemungkinan. Pertama, ini tekanan dalaman. Mesej kepada kepimpinan bahawa beliau mempunyai pengaruh dan pilihan sendiri. Kedua, ini persiapan awal membina platform baharu menjelang pilihan raya umum ke-16. Ketiga, ini rundingan politik yang belum selesai di belakang tabir. Pendengar sekalian, Parlimen Pandan bukan kerusi kecil. Ia simbol kekuatan beliau.
Jika berlaku pengosongan, pilihan raya kecil akan menjadi medan ujian besar kepada parti pemerintah. Jadi, tindakan parti mengeluarkan surat tunjuk sebab mungkin bertujuan mencegah risiko lebih awal. Tetapi, dalam masa sama, tindakan itu juga boleh dilihat sebagai mempercepatkan konflik. Di sinilah kita kembali kepada persoalan awal. Adakah ini benar-benar isu disiplin parti atau isu kepercayaan politik? Dan lebih penting, bagaimana pengundi pandan melihat situasi ini? Rakyat hari ini semakin celik undang-undang dan semakin sensitif terhadap percaturan elit politik. Mereka tidak mahu lagi drama dalaman yang akhirnya menjejaskan mandat rakyat. Apa yang menarik, Rafizi menekankan bahawa kenyataannya boleh difahami oleh sesiapa yang menguasai bahasa Melayu dengan baik. Ini sindiran halus, sindiran bahawa tafsiran parti mungkin terlalu jauh daripada maksud sebenar. Tetapi politik bukan sekadar bahasa, ia tentang kuasa, kawalan dan masa depan. Kita juga perlu tanya, jika benar beliau bertanding bukan atas tiket parti selepas pembubaran parlimen, adakah itu akan memecahkan undi blok reformis? Adakah ia akan melemahkan gabungan pemerintah atau adakah ia akan menjadi simbol kebebasan politik baharu? Pendengar sekalian, inilah fasa paling sensitif menjelang pilihan raya umum ke-16. Setiap kenyataan membawa implikasi, setiap tafsiran membawa risiko. Yang pasti, isu ini belum selesai. Surat sudah dijawab, tetapi keputusan parti terhadap jawapan itu akan menentukan hala tuju seterusnya. Adakah parti akan menerima penjelasan atau adakah tindakan disiplin akan diteruskan? Dan jika konflik ini berlarutan, siapa yang paling untung? Itu persoalan yang kita serahkan kepada anda untuk fikirkan. Sebelum kita akhiri, saya ingin ajak pendengar kita FM beri pandangan secara matang dan berfakta. Adakah Rafizi berada di landasan yang betul dari sudut undang-undang? Atau adakah parti wajar bertindak tegas demi disiplin dan kestabilan? Kongsi pandangan anda dengan hujah, bukan emosi. Politik matang memerlukan perbincangan matang. Itu dia ulasan dari Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.